Ia berbeza kalau tuan-puan menabur dalam bentuk saham seperti ASB tabur haji dan sebagainya. Emas bukan sahaja untuk simpan, tetapi emas untuk pelaburan jangka masa panjang tuan-puan, dan mungkin boleh mengembangkan harta tuan-puan tanpa tuan-puan sedar. Kebanyakan orang anggap emas ini sebagai simpanan semata-mata, tetapi ketahuilah tuan-puan, emas juga merupakan instrumen pelaburan untuk jangka masa panjang. Berbanding instrumen pelaburan lain, tuan-puan memerlukan pengetahuan yang luas, tapi emas secara konsisten naik sekitar 10% setahun kalau kita rujuk daripada data 20 tahun yang lepas. Kalau tengok daripada data ini, tuan-puan yang menabur emas dalam tempoh 1 tahun saja, emas dah naik sekitar 30%. Ia berbeza kalau tuan-puan menabur dalam bentuk saham seperti ASB tabur haji dan sebagainya yang memperoleh dividen, tapi emas naik atas faktor kejatuhan ringgit kita. Jika apa-apa berlaku kepada kewangan ekonomi sesebuah negara, dia tidak boleh mempengaruhi harga emas. Tuan-puan akan selamat. Bahkan tuan-puan boleh jadikan emas ni sebagai talian hayat jika apa-apa berlaku kepada ekonomi dan kewangan tuan-puan. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabur emas. Jadi jangan anggap emas ni hanya semata-mata untuk simpanan, jadikan dia juga untuk pelaburan jangka masa panjang tuan-puan. Sekurang-kurangnya tuan-puan kena alihkan 10% daripada gaji ataupun nilai aset kekayaan tuan-puan ke dalam bentuk emas begini. Syarikat yang saya boleh sarankan kepada tuan-puan adalah syarikat emas Public Gold, pengeluar dan pembekal terbesar emas di Malaysia.